Jangan ada siapa Syirah, yang cakap Syirah tak siap tak kerja rumah hari Dah tu? lama dah saya bagi masa kat awak. Kalau awak tak siap juga, awak berdiri atas kursi ni. Syirah tak siap. Syirah tak takut. Kenapa cikgu marah lah? Apa? Cikgu takkan marah pun. Kenapa pula tak marah? Iyalah Syirah, cikgu ni Kenapa karang Syirah tak siap? tau. Syirah tak siap bersebab cikgu takkan berani marah punya. Berani. Ah, ni lagi seorang. Kamu kenapa tak siap? Sebab saya ada turnamen bola baling hari tu cikgu. Ha? Bola baling? Kamu bola baling? Bola baling. Dah tu. Kenapa pun? Sebab saya kan wakil sekolah. Wakil sekolah lah, wakil sekolah. Sebab saya wakil sekolah hari tu cikgu. Wakil sekolah, wakil sekolah. Saya wakil sekolah. Wakil sekolah. Lepas tu menang tak? Tengok tu. Itulah dia. Menang tak dapat. Kerja rumah pun tak siap. Lepas tu lagi nanti exam pun fail. Apa nak jadi kamu ni? Dah lah kalah. Ingat cikgu tak tahu kamu kalah? Kamu kalah sebab pengsan kan? Kamu pengsan kat padang hari tu. Baru 5 minit berjemur kat tengah panas dah pengsan dah. Sikit-sikit pengsan. Kamu kalau dah tahu macam tu, tak payahlah nak join bola baling tu. Buat beban tim je.